korang nak ban rokok sebab emosi korang tak stabil. Okey, ni adalah rokok guys. Rokok ni betul tak? Rokok ni dia adalah bahan ketagih. Betul tak guys? Perokok kat Malaysia ni dia banyak gila babi, itu pertama. And rokok ni dia bagi positif ekonomi kat Malaysia. Dia bagi duit pada kerajaan. Okey. Kalaulah esok kita ban secara tiba-tiba, boom, kita ban terus rokok. Apakah efek dia? Korang kena faham guys, walaupun benda ni nampak baik, walaupun ban rokok ni nampak baik atas kertas, tapi apa-apa benda yang berskala besar and dikacau secara tiba-tiba pasti akan ada kesan buruk dia. Fikir guna otak, fikir guna rasional. Apa efek dia? Pertama, FBM. Fucking black market. Ni masalah paling besar sekali. Guys, kalau korang legally ban rokok, percayalah black market akan explode gila babi. Faham tak guys? At the end of the day, rokok still akan ada. Kalau kita halangkan rokok and kita jual secara legal, duit ni dapat kat siapa? Dapat kat kerajaan, betul tak? Dapat kat kerajaan. Okay. Dapat kat kerajaan Malaysia. Kalau kita ban rokok 100% esok, duit rokok ni, keuntungan rokok dapat kat siapa? Dapat dekat fucking syndicate. Guys, korang lebih rela duit rokok ni, cukai rokok pergi ke kerajaan Malaysia ataupun pergi ke syndicate? Kalau duit ni dapat ke kerajaan Malaysia boleh labur balik dekat rakyat. I mean, maybe dia akan curi sikit. Sebab kerajaan kan bukan semua baik kan. Contoh Tapi still, sebahagiannya dapat kat rakyat. Kalau korang ban rokok 100%, macam budak bodoh, duit rokok ni, keuntungan rokok ni akan dapat dekat syndicate. Syndicate ni dia akan masuk poket dia je. Dia tak bagi kat kerajaan Malaysia guys. Faham tak guys? Ni impact dia guys. Ni korang kena fikir beyond that. Jangan tunggak agama haram-haram. Fuck you. Kedua, apa efek kalau kita ban rokok secara tiba-tiba? Pertama, bazir duit. Black market. Yang ketiga, anggota polis. Korang kena faham guys. Anggota polis dekat Malaysia, dia limited. Walaupun korang nampak banyak, tapi dia limited. Kalaulah kita ban rokok serta-merta, cuba kau bayang betapa banyak anggota polis yang perlu dikerah, yang perlu dibazirkan untuk operasi rokok saja. Menyebabkan polis yang sepatutnya boleh handle kes-kes lebih berat, jenayah yang lebih berat, terpaksa bazir masa habis kat rokok. 1 juta polis yang dikerah untuk bantras operasi rokok adalah 1 juta polis yang tidak diguna untuk benda yang lebih berat, lebih teruk. Jenayah bunuh dan sebagainya. Kau faham tak guys? Guys, aku bukan perokok guys. Tapi still aku tak nak ban rokok. Fuck you, nak ban rokok. Aku tahulah kau budak nerd. Dekat sekolah, pakai spek duduk library. Lepas tu dendang dengan budak rokok. Rokok haram, rokok haram. Kau fikir tak kepala otak kau apa efek dia kalau kau ban rokok tiba-tiba? Lepas tu dia ambil apa solusi dia? Kalau ban rokok tiba-tiba tak boleh. Tapi kalau tak ban nanti merosakkan rakyat juga kesihatan. So apa solusi dia ambil? Generational ban. Kita ban secara bergenerasi. Contoh. Generasi X, ni generasi X boleh beli. Generasi millennial boleh beli. Tapi orang yang lahir pada contoh tahun 2005 dan ke atas, contoh, yang ni tak boleh beli. Mana kita ban secara bergenerasi, kita ban slow guys. Sebab tu perlunya proses. Kalau kita ban benda yang berskala besar secara tiba-tiba, walaupun nampak baik, tapi kesan dia kita takut kita tak mampu handle. So inilah yang kerajaan cadangkan, iaitu kita ban secara bergenerasi. Korang kena faham, rokok ni dia tak adalah mudarat besar sangat pun. Benda yang macam rokok, yang mana mudarat dia tak besar sangat, maknanya dalam short term tak besar, benda macam ni kita masih boleh relax. Yang perlu kita ban tiba-tiba adalah benda yang mana orang tu makan esok mampus. Sebab impact dia pun tiba-tiba. Yang ni kita masih boleh relax. Untuk paid review ataupun apa-apa collaboration, korang PM je account ni di MBA Islam.